Hai Dek C di sini. Okey, saya nak bersembang lagi mengenai isu PKR Kedah yang dikatakan ingin memenangi 8 kerusi parlimen pada PRU yang ke-16, dan baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ada datang di Kedah, Convention Keadilan Kedah, dengan mengatakan yang Kedah ini akan menjadi kubu kuat PKR. Okey, bagi saya tidak ada masalah. Cuma daripada pemerhatian saya sebagai orang yang dapat menilai dari segi gerak kerja, dari segi pemimpin akar umbi, pemimpin cabang, pemimpin negeri, adakah mereka ini dapat support apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Kedah ini akan menjadi kubu kuat PKR. Okey, kita harus melihat daripada sudut yang yang kolektif, maknanya bukan kita bercakap secara retorik dengan memberikan naratif yang mengatakan PKR ini adalah satu parti yang diterima oleh rakyat negeri Kedah, parti yang dikatakan kuat di negeri Kedah yang boleh merampas 8 tuan-tuan 8 kerusi parlimen daripada PAS. Kita sudah maklum 15 kerusi parlimen di Kedah, hanya satu saja kursi parlimen di mana? Di Sungai Petani. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada PRU yang ke-15, Taufik Johari beliau bertanding dan melawan calon PN daripada, tak salah saya, daripada gerakan seorang berbangsa Cina. Okay. Kalau pada ketika itu diletakkan calon Melayu daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, okay, saya rasa kerusi itu bukan milik Taufik Johari. Okay. Saya juga ada mendengar yang yang dikatakan yang Menteri Besar Kedah pada PRU yang ke-15 itu, beliau tidak memainkan peranan yang besar untuk menjatuhkan, untuk merampas kerusi di Sungai Petani kerana mahu dibiarkanlah. Okeylah, tak apalah, kita bagi dia menanglah satu. Ini mungkin ada satu pakatan politik. Kerana saya melihat, tuan-tuan, kemenangan Taufik Johari juga adalah cukup kecil, tuan-tuan, cukup kecil. Kalau diletakkan orang PAS pada ketika itu, saya rasa kemenangan di mana? Di Sungai Petani itu. Okey, berbalik kepada isu PKR Kedah lah. Okey, saya sebelum ini ialah mengikuti seusaha politik kanan kepada Presiden PKR. Saya mengikuti, bukan mengikuti secara kosong, tuan-tuan, sebab saya bekas seorang ahli akademik sebelum ini, dan saya juga adalah seorang penganalisa politik di media sosial. Saya mengikuti dan saya melihat dan saya membuat analisa bagaimana struktur PKR Kedah dari segi pimpinan-pimpinan cabang mereka, dari segi pimpinan negeri yang ada. Adakah mereka ini berada di par yang the same level dengan pemimpin-pemimpin PAS dari segi kelayakan, dari segi pendidikan, dari segi aura, dari segi personality. Saya membandingkan cara mereka bercakap, cara mereka menyantuni rakyat, dari segi komunikasi. Saya melihat daripada analisa saya, mereka gagal, tuan-tuan. Ada orang kata kita tak perlu pandai bercakap, kita hanya pandai buat kerja. Saya nak bagi tahu kepada pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan negeri di negeri Kedah, tuan-tuan. Kalau setakat kita nak buat kerja dengan cara kerja yang saya nampak, anda tidak perlu menjadi pemimpin politik. Saya syorkan anda menjadi pemimpin NGO. Kerana cara anda berpolitik, cara anda menyantuni rakyat, dari segi saya nampak lebih kepada memberi sumbangan. Dengan memberi sumbangan itu, anda berharap anda akan mendapat undi. Tidak juga, tuan-tuan. Sebab itu apabila saya melihat gerak kerja daripada parti PAS, khususnya daripada Sanusi Mat Noor, beliau tidak ada lagi pergi bawa beras sekampit, pergi membawa kursi roda untuk melihatkan yang dia ada seorang pemimpin yang hebat di negeri Kedah. Tidak, tuan-tuan. Perkara itu dibuat oleh orang-orang akar umbi yang
mereka sendiri yang akan pergi, mereka akan buat video, mereka akan post. Tetapi bagi pihak Menteri Besar, beliau melihat dari segi sudut yang lebih kolektif, bagaimana untuk menarik rakyat, pengundi-pengundi muda untuk menyukai beliau dan seterusnya mengundi parti PAS. Itu yang saya nampak. Tapi dari segi pemimpin-pemimpin yang ada, memang anda anda jadi pengerusi Perikatan PKR Kedah. Tetapi dari segi aura, dari segi kehebatan anda, dari segi bagaimana anda nak framing the emotional rakyat. Payah saya nak sebut tuan-tuan, banyak sangat makan ketupat. Emotional rakyat, framing the emosi, maknanya mengumpul emosi-emosi rakyat Kedah ini untuk menyukai PKR. Daripada itu saya tak nampak, tuan-tuan. Saya tak nampak. Kalau betul lah anda mengatakan DSA hang pandai cakap je, tak ada masalah. Saya mengalu-alukan tuan-tuan bersama-sama dengan saya dalam YouTube live saya, dalam podcast saya yang saya akan anjurkan selepas ini. Anda datang, kita bersembang secara santai dan anda tunjukkan kepada rakyat Kedah yang anda ini seorang pemimpin yang boleh berkomunikasi, boleh memberikan idea apa yang anda nak buat di negeri Kedah. Dari segi bantuan itu, bagi saya itu benda yang normal. Politik beras kampit, pampers, politik kursi roda, randuk ayat bah, itu normal. Pemimpin-pemimpin NGO pun boleh buat. Bagi saya, apa yang anda nak buat sekiranya anda menjadi ahli Dewan Undangan, ahli Parlimen di kawasan itu? Apa KPI anda? Kalau kita nak tunjukkan KPI bantuan ini, tuan-tuan pergi jadi NGO lah. Apa KPI tuan-tuan dalam nak membangunkan parlimen ataupun adun itu demi kesejahteraan rakyat? Sebab apa? Kalau orang saya duduk di Parlimen Kubang Pasu, takkan anda nak expect bagi saya beras kampit? Takkan anda expect nak bagi saya ayam 2-3 ekor, kan? Sebab saya tidak memerlukan itu. Saya memerlukan apa yang saya dapat di parlimen ini sebagai pengundi. Tapi saya tak undi di Parlimen Kubang Pasu. Saya orang Perlis, saya akan undi di Parlimen Kangah. Sebagai orang yang mempunyai tanggungjawab sebagai pengundi, sekarang ini pengundi harus fikirlah, kalau kita nak pilih pemimpin itu, pastikan beliau itu lebih pandai daripada kita. Kalau beliau bodoh daripada kita, tak payah mengundi pun tak apa. Untuk apa kita angkat dia menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri? Begitu juga saya melihat kita nak buat satu pasukan, tetapi kita memilih orang yang kalah, orang yang tidak ada credibility untuk bersama-sama pasukan. Kononnya dia boleh membantu kita, dia boleh ikut cakap kita. Sebab itu saya melihat pimpinan-pimpinan parti, kita jangan rasa kita ni hebat. Bagi saya lah, anda bukan hebat pun, anda dipilih oleh orang-orang parti. Kehebatan anda adalah dengan mendapat sokongan rakyat di kawasan anda nak mewakili lah. Contohnya sebagai ketua cabang, sebagai contoh, kan, ada rakyat tak tahu pun anda ketua cabang, kan. Rakyat tak nampak apa yang dia buat untuk kesejahteraan rakyat dari segi ekonomi. Bagi saya lebih melihat sebagai pengundi, apa peluang ekonomi di parlimen saya? Apa peluang pekerjaan di parlimen saya? Apa infrastruktur di parlimen saya? Di DUN saya. Itu yang saya nampak. Sebab bukan semua orang memerlukan bantuan seperti yang dibuat sekarang inilah, politik beras kampit. Itu yang saya kata. PKR Kedah ini, anda harus duduk, anda harus membuat analisa apa kekuatan anda sebenarnya. Kalau kita nak menggunakan kekuatan aura pimpinan kita adalah menteri kabinet, orang Kedah tak heran, tuan-tuan. Hang menteri kabinet ke, hang menteri apa pun, anda berada di situ sebab apa? Tetapi yalah, kadang orang yang dilantik senator ni bukan rakyat yang pilih. Yang pilih dia menjadi menteri adalah Perdana Menteri. Kan, kadang rakyat pun heran juga, kan, orang yang kalah tiba-tiba menjadi menteri. Aku tak pilih hang. Kan, tapi itulah budaya politik di Malaysia. Politik di Malaysia ini ialah kita melantik orang-orang yang,
adakah mereka mempunyai credibility, mempunyai track record yang bagus. Dari segi berhujah, ada orang kata lah, pimpinan Kedah sekarang ni yang diterajui oleh Saifuddin Nasution, cara dia berhujah, cara dia memberi ni cukup hebat. Bagi saya dulu ialah, sekarang ini generasi Z, generasi muda tidak tertarik dengan cara-cara yang begitu. Kena faham itu tuan-tuan. Kita duk cerita mengenai prestasi, mengenai kehebatan Anwar Ibrahim, tapi kita itu sendiri, apa kehebatan kita yang boleh ditawarkan kepada rakyat, kan? Kena faham itu. Jadi itulah yang saya nak cakap di sini, misi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan UMNO pula, PKR menjadi satu parti yang kuat ataupun kubu kuat di Kedah ini harus diambil positif. Bukan sekadar retorik. Maknanya pimpinan negeri ini harus bergerak. How? Bagaimana nak mencari orang-orang yang boleh support, orang-orang yang ada track record, orang-orang yang boleh menyumbangkan, bukan sekadar meletakkan mereka itu kerana mereka itu akan menjadi yes man, akan mengatakan terbaik. Itu saja tuan-tuan. Cai.